Korang kalau jumpa mana-mana orang yang dia cakap dia ada gelaran Tan Sri ke, Datuk Sri ke, Nenek Sri ke, jangan cepat-cepat percaya. Sebab gelaran besar ni bukanlah satu lesen untuk dipercayai bulat-bulat. Guys, baru-baru ni kalau korang baca berita, dengar kan ada seorang ahli perniagaan yang bergelar Tan Sri kena tahan reman lah oleh SPRM sebab disyaki menipu pelaburan lebih 300 juta guys. 300 juta. Bukan 30 juta. Bukan 300 ribu guys. 300 juta. Dan kes ni dikatakan berjalan hampir 2 tahun tau. Tan Sri ni ada rangkaian, ada lembaga pengarah. Dan semua ni sebenarnya dah cukup lah untuk buatkan ramai orang rasa selamat bila melabur. Walaupun beliau masih lagi belum dibuktikan bersalah, akan tetapi kita ni sebagai orang biasa, bila kita nak melabur dekat mana-mana tempat pun, bukan dalam kes ni sahajalah. Maksud saya kita cerita secara general. Kita mesti kesan beberapa red flag di dalam satu pelaburan tu. Okey, apa red flag yang utama yang biasa? Bila pelaburan itu menjanjikan pulangan tinggi, tapi pada masa yang sama, risiko dia sangat rendah. Dan beberapa red flag lain ni termasuklah tekanan supaya cepat-cepat labur, maklumat pun agak kabur tentang ke mana duit itu sebenarnya dilaporkan, tak ada kelulusan ataupun pendaftaran dengan pihak berkuasa. Ini semua adalah red flag lah yang kita kena alert kalau kita nak melabur dekat satu-satu tempat tu. Semoga lepas ni kita semua lebih berhati-hatilah, alert dan juga jangan mudah terpedaya dengan mana-mana pelaburan pun kalau dia cakap pulangan itu tinggi dan juga konsisten. Ini adalah antara red flag yang kita kena alert guys.